Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Selamat datang ke Asri Amber YouTube channel. Okey, hari ni saya ada sebuah kenderaan yang lain daripada yang lain. Boleh nampak kat belakang saya ni ada lampu-lampu bercahaya tu. Nak tahu kereta apa? Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Okay guys, bersama-sama dengan saya sekarang ni adalah pemilik kepada jentera ini. Ya, Fazli. Okey, nama saya Fazli, owner daripada van ni lah. Van ni pun kebanyakan tu ada yang dah jadi van kilang, van persiaran, macam-macam lah. Yang contoh yang macam ada ni kategori van persiaran. Aku tanya nama hang, cerita pasal van buat apa? aku Tak apa. Okey, dia adalah salah seorang kawan baik saya daripada zaman kami main kereta kancil dulu. Daripada zaman kami bujang sampailah ke kahwin. Mengusahakan satu syarikat agensi pelancongan. Siapa nak pergi Danok boleh kontak dia. Sebelum pandemik COVID-19, perkhidmatan pelancongan tak menang tangan. Jadi apabila dah masuk zaman pandemik ni, agak struggle sikit lah bagi pengusaha-pengusaha van pelancongan ni. Sebelum ni saya nak jumpa dia cukup susah tau. Ada mana Ali Patani kan. Cerita sikit berkenaan dengan apa nama van ni. First kali saya rasa orang yang tengok video ni mungkin ada yang biasa naik van ni, mungkin tak kenal saya, mungkin kenal van. Tapi kaki Danok mesti kenal van ni. Yang sebelum-sebelum ni kebanyakan van ni jalan area Thailand lah, Singapura, macam tu lah. Yang ni dia punya kapasiti dia 18 seater, tapi biasanya takkan muat sampai 18 seat macam tu. Untuk kepada keselesaan lah. Kalau 16 seater dia belakang ni boleh dia letak luggage dia kan. Letak luggage semua. Biasa kita jalan lebih kurang dalam 13 orang macam tu lah. First Holiday established in 2017 lah. Start daripada 2017 tu saya mulakan business travel agency lah. Interior dia ni yang saya telah renovate daripada yang asal ni. Macam lampu-lampu atas tu, lepas tu ada apa corak-corak macam tu saya buat dekat Hanyai. Aircon pun saya dah modify. Kalau orang Siam panggil Mikobat. Dia orang panggil Mikobat. Microbus. Macam tu lah. Tak apa, nanti kita bawa sambung balik bab lampu ni. Kalau kata original van ni dia kosong saja. Thailand ni dia orang kreatif, dia orang tambah dengan seni ukiran kayu dan dia orang balut tambah LED macam tu lah. Simple saja. Yang ni design yang paling simple. Sound system pula. Sound system lah. Okey, saya pakai satu monoblock dan satu 4 channel. Satu monoblock kuat ke? Monoblock sebiji pun power lah. Dia boleh jadi disco. Tapi biasanya kita bawa customer ni yang ni bukan yang buka kuat pun. Tapi sometimes tu kadang-kadang kita sendiri layan. Bukannya apa, yang penting ada entertainment. Kalau nak karaoke, bila pun boleh. Boleh karaoke ya. YouTube pun semua ada. TV pun ada. Kalau orang tahu tapi dengan kita ni sayang pada. Tapi jangan ingat jangan apa tau, jangan mabuk dalam van bahaya. Tidak dibenarkan. Merokok, mabuk tidak dibenarkan. Okay, kaki Danok tak apa, jangan kaki mabuk dengan kaki merokok dalam van. Saya sendiri, saya isap rokok, saya tak isap dah kereta. Dalam rumah saya tak isap. Berhadi kat dalam rumah. Okay, cushion pun telah diubah style. Pakai cushion bas? Tak, cushion van tapi diorang perbesarkan. Jadi cushion dia nampak. Kalau kata daripada original size dia tu, original size tu agak kecil. Yang ni dia orang perlebarkan. Jadi kalau untuk perjalanan jauh lebih selesa lah kan. Duduk pun empuk kan. Tandak pun dia lebar, macam tu lah. Dia rasa dekat badan, tak ada sakit badan kalau jalan jauh-jauh kan. Cushion sangat penting lah bagi sebuah kenderaan sebab dia nak bagi keselesaan kepada postur badan. Kita duduk tak sedap, nanti kita turun dia jadi macam sakit urat. Jadi kalau kita dah jalan jauh, kita nak jalan pula selepas tu kita turun van, kita nak jalan pula pergi tengok pemandangan. Jadi kalau dah sakit badan memang tak syok. Tempat duduk tu memang penting. Okey, lantai ni kalau original dia cuma yang color coklat dengan hitam tu dia main original dah. Okey, yang ni telah diubah style kepada lantai 3 getah daripada Thailand yang agak tebal lah.
dia punya 3 getah. kualiti dia. Lepas tu dan bercorak cerah. Pasal apa? Banyak orang tanya pasal apa bola lantai cerah, apa nanti nampak kotak. Tiap kali habis trip kami bukan kata mop macam ni, saya akan lap dengan kain lah, tonyoh. Jadi tiap kali kalau kita nak pick up customer tu, buka pintu. Ni budak Honda punya. Oh okey, buka pintu tu nampak lantai tak pakai kasut pun tak apa. Saya berani jamin. Buka pintu nampak dia punya shining apa semua tu kan. Untuk body kit van ni totally sepenuhnya daripada Thailand lah. Van ni asal dia Toyota ke, Mazda ke, Jinbei ke? Asal dia daripada China, Farid memang nama Farid. Dalam geran ada tulis Farid. Okey. Farid Placer X. Okey. Surat beranak dia pun ada tulis Farid. Buatan China berapa cc? 2.5 common rate tebu. Ada tebu guys, laju. Kalau ada tebu jangan risau, berdesuk atas highway. Aku balik kerja aku tengok sung, wih laju. Tebu. Oh tebu. Yang keluaran yang terbaru ni dia ada 3000 cc. 3000 yang 6 speed. Yang ni 2.5 5 speed. Manual guys. Manual. Manual lah, bukan auto. Dia dengan Toyota sama tak? Dia punya part dia tu ada yang boleh pakai. Ada yang boleh pakai. Lebih kurang dalam 70-80% boleh pakai barang Toyota. Bila nak bor tu? Intercooler. Intercooler tak siap lagi. Oh, nak bor. Kita punya pomen jangan lupa Mak Air Evo. Oh, Mak Air Evo. Kalau orang kenal Mak Air Evo tu, tapi top lah, memang kebanyakan orang kenal lah. Dekat Sungai Dua. Matampoh. Kalau kata orang main kereta dulu zaman Wira convert engine Evo apa semua tu, kebanyakan Wira convert Evo. Tapi hari ni kita tak cerita pasal Wira, cerita pasal van. Rim lubang dia sama dengan Toyota, semua sama. Sejauh mana dah pernah pergi sampai van ni? Van ni Bangkok dah sampai. Bangkok. Tu paling jauh lah. Atas daripada Bangkok lagi saya tak ingat nama apa. Lepas tu sempadan dengan Burma. Pun dah sampai dah. So maknanya van ni boleh pergi jauh dan tahan lasak. Enjin asal kan? Enjin asal. Tak pernah ubah lah, tak pernah modify. Modify tu adalah sikit-sikit lah. Ada lah. Transmisi dia kan, upgrade lah, kita upgrade untuk pemanduan yang lebih sedap kan. Kita kalau kata macam ni lah, kalau kata kita biasa bawa kereta yang performance car lah, contoh nak yang ada power semua, kita bawa van pun sama juga, kita nak rasa feel macam tu. So kita ada upgrade lah, dia show gear ke, macam tu lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu tebu dia sama macam leleng tebu. Kalau kata original dia, kalau kata kita speeding dia memang ada ni sikit lah, dia mengerang sikit. Kalau tebu original dia pun okey, performance pun okey, tapi biasalah nak cuba juga, nak upgrade juga kan, nak rasa dia punya apa nama tu, performance dia kan. Kita pun dah upgrade. Orang Melayu guys. Mesti nak upgrade. Dia takkan pakai standard lah. Okey, tebu pun kita dah upgrade kepada inilah tebu Isuzu D-Max. Isuzu D-Max punya tebu. Berdesuk lah. Nak kata berdesuk pernah pun try top speed apa? Boleh lah, dalam lebih kurang dalam 1.7 macam tu. Boleh juga. Tapi suspension semua kena buat lah. Macam double exhauster, dah upgrade kepada PNK, brand Thailand ya. Okey, satu tayar tu dia ada 2 exhauster. Lepas tu lift spring belakang pun dah upgrade, sebab original dia agak keras. Pakai plate kereta api memang. Kalau pakai plate kereta api melambung kan, belaga bumbung makcik. So spring belakang dia pakai spring plate. So kalau kaki kereta dia tahulah macam mana spring plate dia panjang. Kalau nak tengok boleh tengok dekat jentera 4x4 dia ada spring plate. 4x4 banyak lah yang upgrade. Kita upgrade pada lebih banyak lapis dan lebih nipis. Dry shaft katanya. Tukar apa? Steel. Tak ada lah, kita tukar sport rim, lepas tu tayar 4 biji kita pakai Toyo. Untuk pemanduan yang mantap. Macam tu lah. Dia lebar lepas tu dia cengkam. Dia lebar. Lagipun sebab kita selalu long travel, betul. long distance travel, jadi ketahanan rim tu sangat-sangat kita titik beratkan dia punya keselamatan lah. Kalau pakai rim cikai-cikai ni, kadang-kadang kita jalan jauh, mungkin kemungkinan akan ada tayar meletup. Sebab tu lah, itu adalah salah satu faktor lah. Sebab tu kita upgrade rim ni, sebab kita nak jalan-jalan jauh. Jadi rim tu kalau dia panas, dia akan makan tayar tu, akan jadi kebakaran di sebelah brake pad semua tu. Bukan 100% tapi orang kata sebahagian. Okey, nanti ada orang kata saya bagi fakta tipu pula. Kalau ni body kit lah, body kit ni okey, macam depan pakai Toyota punya. Lampu pun lampu custom
Bumper depan pun bumper yang Toyota punya, Toyota Commuter yang Thailand tu, tapi dah dikacuk dengan Toyota Hilux Roco. Okey, dah kacuk dah bumper depan. Lepas tu body kit tepi tu, dia punya skirting tu, kalau tidak yang sebelum ni dia pakai labuh, yang ni dia pakai nipis je. Yang ni pun yang design baru daripada Thailand, tapi kena custom. Sebab apa? Van ni panjang. Van yang di Thailand tu sama dengan sini orang panggil apa, Joylong. Dia 15 seat je. Dia pendek je. Toyota kalau original 15 seat Joylong 15 seat. Dia ada 18 seat. Dia ada 18 seat, ada 15 seat. Tapi dia komuter tu dia persamaan banyak tu Joylong lah. Dia ada Joylong, ada Jimbe banyak jenis, banyak model. Lepas tu yang 15 seat tu apa, King Long. Di Siam pun ada juga yang panjang ni. Tapi tak banyak. Di Bangkok ada dia orang pakai, di Hat Yai pun ada dia orang pakai. Tapi di Thailand dia orang punya komuter tu, kalau van yang taksi tu 14 seat. Kalau van yang persiaran tu 10 seat. Berapa horsepower van ni? Kalau original dia lebih kurang dalam 1.3 lebih lah. Tinggi tu, 1.3 tu. 1.32 kot tak silap. Ni dah upgrade? Dah upgrade hari tu pun lebih kurang lebih sikit je pada tu. Lebih sikit lah. 135 dah lah. Lebih kurang dalam 140 je. Lebih banyak tu. Sikit je kan. Dyno ada on Dyno lah. Jangan ingat Y15 je naik Dyno. Van Travel pun naik Dyno. Kita dapatkan balik dia punya setting-setting yang betul. Okay, last kita nak tanya Pali berkenaan dengan dia punya agensi travel. Agensi travel saya terletak di Kepala Batas di Taman Paya Keladi, dan office saya situ. So kalau nak contact, just call ataupun WhatsApp saya 019-433-9608. Nak bertanya tentang sewaan van, bas persiaran, booking tiket, cash inbound dalam Malaysia, mana-mana package, event ke, dan outbound. Saya punya company inbound, outbound ticketing. Kalau nak pergi honeymoon, pergi Pattaya ke, nak pergi Phuket, boleh contact Padi. Boleh, insyaAllah. Nombor telefon dah dinyatakan tadi. Dan juga boleh contact beliau di Facebook Yufas Holiday. Ya. Okay guys, setakat itu saja untuk siaran kali ini. Semoga kita jumpa lagi di lain-lain masa, insyaAllah. Jangan lupa like, subscribe juga video ini. Jangan lupa like Yufas Holiday Siam Berhad di Instagram dan juga di Facebook. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.